Okey, ni part 2. Okey, no? Saya sambung lagi. Beliau telah pun outline beberapa peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan Ingat dia yang apa? menunjukkan dengan jelas bahawa Pulau Pinang merupakan satu negeri berdaulat yang tidak Ni boleh dalam kapal dipertikaikan. ha? Ini adalah satu hakikat yang perlu diterima oleh pihak di sana. Saya sebagai seorang anak Pulau Pinang akan menahan kedaulatan. We will defend the sovereign. Okey, untuk ram kapal, anda boleh terus mempertahankan kedaulatan tempat lahir anda dan kami akan terus mempertahankan. Kami akan terus menjunjung titah, no, Tuanku Sultan Kedah. Pasal nampak anda sebenarnya tidak layak untuk menjadi wakil daripada rakyat. Kerana anda tercakap otak dalam mulut. Anda bukan mempertikaikan Menteri Sultan Kedah tau. Anda mempertikaikan titah Sultan Kedah. Ha? Anda mempertikaikan titah Sultan Kedah. Bagi saya, pendapat saya memang agak biadab lah. Agak biadab. Ini dua orang ni memang agak biadab. Menteri Besar Pulau Pinang satu lagi. Lagi satu dia. Banyak dah yang terjadi sebelum ni pun kita tengok je. Menyentuh isu-isu. Ini bukannya pasal politik. Saya tidak mewakili mana-mana pasal politik. Saya tak minat senang politik tentang apa. Sampai tak kira siapa. Sampai tak kira yang cakap tu sultan ke titah sultan yang patut. Hampa kata apa? Ada perlembagaan. Kalau ada perlembagaan, hampa juga kena menghormati. Kena menjunjung titah sultan. Bukan dengan cara selepas sultan bertitah, hampa masuk dalam parlimen, hampa pula buat video. Kononnya hampa nak mempertahankan kedaulatan hampa. Kedaulatan apa? Sekarang anda masih lagi bercakap dengan orang-orang yang menggunakan bahasa buku lah. Bahasa buku. Memang agak kurang ajak lah. Memang agak kurang ajak daripada Menteri Besar sampai ke jemaah menteri dia. Memang agak kurang ajak mereka ni. Bagi saya biadab. Cuba cari balik video yang titah Tuanku Sultan Kedah. Dengar dia cakap apa? Baru hang boleh buat video. Apa hang kena faham? Kalau hang nak cakap macam tu, cakap dengan saya boleh terima. Tapi dengan